Ini adalah 3 teknik closing. Teknik closing untuk barang murah. Barang bawah RM100, kita akan guna text closing sahaja. Ya, text closing tau. Tak payah call. Membazir call barang harga 100 ni. Tak balik modal. So, kita akan guna teknik dipanggil sebagai campak harga. Campak je harga. Bila awak WhatsApp dia, campak harga terus. Tak payah kona-kona bersilat-silat. Sebab ni barang ni murah sangat. Customer bersakit hati. Berapa harga tu je saya nak tahu. Bagi je harga terus, lepas tu baru validate. Tapi bila barang harga 500, kat sini dia tak boleh direct sangat. Kita panggil teknik consultation. Kita panggil macam doktor. Closing dah macam doktor sikit. Sebab nak closing ni mungkin ambil masa 2-3 hari, mungkin boleh jadi seminggu. Ni dalam range ni lah. Dia plus minus lah ni. Mungkin ada 1,000 harga ni, so consult. Tapi barang lagi mahal, 5,000 dan ke atas dalam range kat sini, kita dah panggil teknik closing hybrid. Doktor pakar. Kenapa doktor pakar? Sebab dia kena combine. Text mungkin kena call baru close. Betul tak? Mungkin text dengan kena face-to-face appointment. Mungkin boleh jadi Zoom call. Betul tak? Consultation, yes. Point dia kena berjumpa dalam bentuk muka nampak muka. Tak kisahlah Zoom ke, face-to-face ke. So, ni style doktor pakar. Persoalan seterusnya pula. Macam mana saya nak pastikan tim sale saya senang close? Sale ni hina sikit tau. Dia level paling bawah. Antara sale dengan marketing dengan branding, sale dia paling rendah lah ranking dia. Sebab dia one to one. Betul tak? Seorang tim sale boleh close, seorang je lah pada semasa. Tapi kalau awak power buat marketing, tim sale dah senang kerja. Sebab marketing dah tolong closing 80%. Tim sale tinggal sambut je. Itulah marketing yang power. Sebab tu marketing one to many. Kalau tengok video Kara Aming, dia kata apa? Sampai sekarang dia edit video sendiri. Betul tak? Itu yang benda yang saya macam wow, macam okey, betul lah. Memang dia power. Sebab dia tahu marketing lah benda yang one to many. Satu video FYP boleh pergi kepada 10 juta orang. 1 juta orang. Tapi branding lagi power. Lagi power antara semua. Branding adalah M to M. Many to many. Customer yang promote pada banyak customer. Ini boleh power. Pengalaman makan kat Rambayong, aku buat rating dia. Itulah branding. Customer yang promote pada customer. Hanya brand-brand power je boleh sampai level branding. Word of mouth.